ni hak kita. Bila hak kita, orang duduk atas hak kita. Kalau kita diam. Sendirian kan, bukan ada orang datang kan. Dia pakai sendiri kan. Sendiri pakai? Sendiri pakai. Itu kena clear. Nampak kan? Kena clear. Sendiri pakai, bukan orang datang buat perayaan. Ada sendiri pakai. Sebab itu saja, kasi clear sama je lah. Ini macam biasalah, China pun ada buat tokong dalam rumah kan. India pun ada buat tempat semayang dalam rumah kan. Betul lah kan. Kita pun ada buat bilik semayang dalam rumah sama kan. Itu yang paling penting, jelas kan. Dia tu apa? Bukan kuil lah. Ini kira apa untuk bagi kalau dalam rumah punya ni. Actually dia tuan. Ini dia buat apa tu penternakan macam tu. Dia pun ada apply. Dapat tu tak dapat kita jangan dengar. Ini sembahyang di tempat, ini bukan untuk awam. Ini itu untuk kena dia bagi rumah faham, sendiri. Jelas. Bagi dia, semua dia dengar. Bukan bagi orang-orang sendiri punya sembahyang, tak ada. Keluarga lah paling hebat semua punya. Rumah masyarakat India ada satu tempat sembahyang, bilik ada. Sana rumah pun ada, bilik. Clear. So kita sembahyang macam tu. Ini bukan apa tu untuk orang awam lah. Jadi, dia bukan buat besar-besar, buat kereta perarakan. Untuk tengok kuil tu, saya benarkan Jaiz sajalah. Pergi tengok kan. Orang lain tak payahlah, saya buat ambil gambar. Boleh Jaiz saja. Jaiz untuk tujuan laporan, cukup. Okey, boleh bagi tunjuk sama Jaiz satu saja. Satu fotografer saja masuk, boleh? Tolong buka kasut itu pergi masuk. Tak apa, itu saja. Tak ada. Orang lain tak payah, Satu orang saja. Satu orang saja ambil gambar. Lain-lain tak payah Datuk. Tak payah. Nanti lagi panjang cerita tu. Semua orang nak viral. Semua orang nak viral. Tak apa, satu orang saja. Ini untuk Jaiz sebab dia nak buat report dengan tuanku. Boleh Okey, settle. Dah. Jaiz settle eh. Settle dia bawa satu orang saja. Saya benarkan satu orang saja. Saya punya pegawai. Terus bawa berdua pergi berdua. Cukup. Boleh, cik boleh. Tak boleh semua orang Saya tak benarkan semua orang boleh. Halang-halang jangan pergi orang mana. Jaga jangan saya benarkan yang tu. Jaiz sahaja. Ini lagi 2 bulan boleh betul. Cukup masa. So untuk kes hari ini adalah struktur rumah ibadah haram yang dibina pada tapak masjid. So seperti mana yang kita sedang lihat sekarang ni, pihak Jaiz dan juga ketua kampung sedang mengadakan perbincangan untuk menguruskan tapak masjid. Bukan, diorang bukan bina rumah. Diorang bina rumah ibadat, which is kuil lah. So untuk menyelesaikan isu ni akan ada perbincangan antara pihak Jaiz dan juga ketua kampung. So sekarang kita berada di tapak ni dekat Dengkil.
Malaysia Tribune. Okey, untuk kes hari ini adalah pembinaan kuil secara haram di tapak masjid yang sepatutnya dibinakan masjid di Dengkil. So sekarang dekat Dengkil. Belajar ni saya tadi kita cakap dengan pegawai jadi saya Dia pun ignore saya ke? ignore dia Nampak dia kan? Nampak dia kan? dia kata tadi apa? Apa pancing orang ni kata ada orang? isu-isu lain lagi yang perlu diselesaikan. Bila kita ni isu apa? Ada isu-isu lain. Jadi kita sebenarnya masih tertanya apa isu dia. Dia ni simple je. Kalau dia clear kat orang kampung, saya pun senang ajak orang kampung. Meeting dah banyak kali meeting lah. Sekarang dah turun site, turun tempat. Tapi kalau tak kerja juga, faham lah kan? Tak apalah. Dah turun set semua. Sekarang ni kita tengok kalau masa kedepan ni apa tindakan yang akan diambil lah dari pihak yang berkenaan lah. Sebab kita dah jalankan kita yang tanggungjawab, kita dah buat report, kita dah datang site, kita dah tengok kan. Nampak sih dalam mata kepala kita sendiri apa yang ada dekat tanah masjid ni. Dia pun tak izin dengan kita nak tengok apa kuil apa semua kan. Masa saya terjal malam tu, saya masuk je kan. Tak perlu buka kasut pun. Kan? Benda ni hak kita. Bila hak kita, orang duduk atas hak kita. Kalau kita diam, Kalau rumah kita diserobot, apa tindakan kita? kalau nak berjuang Berdiam ni, diri. kita tak payah nak berjuang kat Palestin tu. Tempat kita sendiri kita tengok. Itu je. Kan? Tak ada isu main sentimen ke apa, tak ada. Ini berkaitan dengan individu dan hak kita. Jadi berkaitan dengan perundangan lah. Ayat dia cakap kuil ni bukan untuk orang luar tu memang betul lah kan. Tetap ada kuil atas tanah kita. Tak apalah. Buat masa sekarang memang yang penting dia dah turun padang. Itu pun saya rasa salah satu progres yang bagi saya baik jugalah. Daripada sebelum ni langsung tak nampak muka. Setiap kali kita ajukan apa-apa soalan ataupun aduan, disuruh kita balik yang ambil gambar, buat ni. Boleh tapi tak? Mereka tak datang sendiri. Boleh tak saya nak tahu nama penulis dan encik sebagai apa? Nama saya Muhammad Anas, Muhammad Fauzi. Saya ahli jawatan kuasa JPKK Kampung Dengkil lah. Jadi saya bersama-sama dengan Tok Ketua lah. Bersama-sama dengan Tok Ketua yang menghadap isu ni lah yang diutarakan oleh penduduk juga sebenarnya, itu kampung juga. Sebab dah lama perkara ni kan. Jadi harapannya dalam masa terdekat ni kita dapat selesaikan lah. Benda ni kalau kita tiga kan, orang atas dia takkan buat apa. Bila kita dah sentuh, Ini baru dia akan bukan beri. masalah wanas, ini masalah nanti kita takut itu isu perkauman ni. Tak ada. Ni Kau semua kawan saya. jangan cakap tak ada. Ini dah satu Malaysia Cik. Boleh tak boleh cakap, ya. Dia ketua kampung sini. Dia sudah kasih viral lah ni cerita. Kita cakap, you as a ketua kampung, you bincang dengan kita dulu and then you know the status apa dia. Apa ni majlis dah buat, apa ni Pak Aib dah buat, apa ni. You don't simply, macam tadi lah, you cakap tadi, ini kuil persendirian. Sendiri punya sembahyang, kan? Tak ada panggil orang, tak ada buat majlis, tak ada peranakan dalam majlis. So at least kita tahu. Aku terdengar secara betul. Itu tadi bukan. So kita tak mau ini jadi macam Jekyll je. Nampak gayanya tiada kata putus untuk isu yang jadi hari ini.
Rasanya itu untuk siaran hari ini, sebab untuk kes hari ini tiada apa-apa kata putus lagi daripada pihak JAIZ ataupun itulah untuk urusan hari ini. So okey, saya akan ceritakan apa yang jadi hari ini adalah isu pembinaan kul di tapak masjid. So tadi ada pihak JAIZ dan juga ketua kampung melawat ke tapak, dan buat masa sekarang tiada apa-apa kata putus daripada kedua-dua pihak. So kita akan tunggu keputusan. Rasanya itulah untuk siaran hari ini. Terima kasih.